beban mereka yang memerlukan. Bersama Yapim, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama Yapim. Rancangan Kenali Yapim ini dibawakan kepada anda oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Jom berinfak bersama Yapim. IKIM FM, Taizu Alexander Al-Muhsin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi IKIM FM 937 ni kita sambung untuk segmen hibahan bersama dengan Yapim. Segmen Kenali Yapim, gerak kerja pembangunan sosioekonomi di Yapim bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Khairul Anwar bin Ibrahim, merupakan Ketua Division Sosioekonomi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami cerita tentang Yapim ni. Banyak perkara yang Yapim dah bantu ni, usahawan, pelajar. Lagi siapa lagi Yapim bantu? Okey. Selalunya kalau kami di peringkat pelaksana lah, kita selalu diberikan mentera. Mentera semerah padi. Walaupun tidak menjadi zikir lah. Maksudnya mentera yang diberikan oleh kami punya board lembaga pemegang amanah adalah mandat Yapim untuk menyantuni masyarakat dalam 3 teras lah. Teras pertamanya adalah untuk pembangunan ekonomi Islam. Khususnya kalau kita go deep lagi adalah berkaitan dengan keusahawanan. Yang keduanya teras pembangunan pendidikan. Dan yang ketiganya adalah teras pembangunan kemasyarakatan. Jadi itu yang kalau saya seingat saya lah, kalau rakan-rakan saya mungkin sebelum daripada ni datang ke sini, dia akan sebut benda yang sama. Sebab tiga teras yang kami fokuskan lah untuk kita bantu masyarakat. Okey, dan mungkin ada yang ramai nak tahu Yapim bantu dari segi keusahawanan tu dalam bentuk yang bagaimana? Okey, bila kita bercakap tentang Yapim, pada peringkat awalnya kita datang dalam bentuk banyak slogan. Okey. Institusi amal jariah anda. Kalau awal-awal dululah. Lepas tu kebelakangan ni adalah hashtag ingat kebajikan, ingat Yapim. Cantik. Dan kalau ikutkan kita punya tema sekarang ataupun tagline kita adalah terus melonjak memacu kejayaan. Okey, berkait dengan keusahawanan ataupun pembangunan ekonomi Islam ni. Bila mana kita terlibat dalam pembukaan Ar-Rahnu, mungkin rakan saya dah pernah hadir ke konti sebelum daripada ni untuk bercerita tentang sejarah Ar-Rahnu Yapim. Dah dapat 1 juta dah? Alhamdulillah, kita dah dapat keseluruhannya 1 juta lebih lah. Dan telah pun berdaftar dengan Ar-Rahnu lah. Betul. Jadi kalau kita pecahkan balik 1 juta yang menggunakan perkhidmatan Ar-Rahnu tadi untuk pelbagai tujuan, 280,000 daripada 1 juta tadi adalah mereka yang datang dalam kalangan usahawan. Jadi bila kita melihat bilangan yang menggunakan Ar-Rahnu Yapim tadi besar dalam kalangan usahawan, jadi kita melihat keperluan untuk membantu diorang untuk menjadi lebih majulah. Jadi mandat yang kita terima daripada Lembaga Pemegang Amanah dan of course daripada Menteri Penanggungjawab dan juga penaung kami adalah untuk melihat dan juga membantu usahawan dalam kategori mikro dan juga nano. Okey. Tanya pula apa nano ni, sedangkan usahawan biasa dengan mikro kan. Kalau kita buka plan keusahawanan negara tu pun dia tak ada istilah nano. Sebenarnya kita di Yapim kita kategorikan mereka yang berada dalam kategori asnaf ataupun startup ataupun yang separuh daripada istilah mikro tadi, 150,000 revenue ataupun hasil jualan setahun tu dan ke bawah adalah diletak di bawah kategori nano. Kenapa? Kerana keperluan antara mikro dan juga nano ni dia agak berbeza sebenarnya. Sedangkan kalau kita tengok nano ni dia lebih kepada dia punya stability, perniagaan dia tu dah agak stabil. Cuma dia how to boost up dia orang ni punya perniagaan. Betul. Diperlukan beberapa elemen. Sedangkan kalau di peringkat nano, kategori startup, asnaf ataupun yang 150,000 ke bawah tu sebenarnya dia masih lagi mencari-cari rentak dalam perniagaan dia orang. Jadi sebab itu Yapim kita buat modul
untuk menangani usahawan mikro dan juga nano ni agak berbeza. Dan juga kita gunakan coach-coach ataupun jurulatih pun agak berbeza lah untuk kedua-dua kategori tadi. Dibantu melalui kursus lah. Pelbagai. Kalau ikutkan untuk keusahawanan, kita pecahkan kepada 3 jenis bentuk bantuan. Yang pertamanya adalah dari segi, of course, mereka perlukan knowledge, ilmu, dan juga yang keduanya adalah dari segi skill ataupun kemahiran. Jadi itu yang kita minta supaya coach-coach ataupun jurulatih ni untuk membantu mereka yang memang jurulatih ni kita ambil daripada tenaga profesional luar yang memang betul-betul terlibat dalam perniagaan. Orang industri lah. Betul. Dan yang keduanya adalah kita buat juga dari segi pemantauan. Yang mana kita ada dedicated staff ataupun staff yang khusus untuk melihat perkembangan diorang ni setiap 3 bulan sekali. Jadi maksudnya bila diorang ni dah mengikuti kursus-kursus yang diberikan oleh coach ataupun jurulatih tadi, kita akan follow up ataupun kita akan susuli dengan daripada staff-staff yang berada di lapangan tadi. Kan? Ya. Baik, kalau dari segi pendidikan macam mana pula? Okey. Bila kita bercakap tentang pendidikan, pendidikan ni adalah teras kedua dalam aktiviti sosioekonomi YAPIM lah. Ya. Yang mana kalau untuk pendidikan dia ada beberapa pihak yang terlibat. Satunya adalah institusi. Contohnya kita menerima bantuan ataupun sumbangan daripada penjawat-penjawat awam, terutamanya daripada guru-guru melalui skim infak gaji. Secara bulanan dia buat pemotongan kepada YAPIM dan YAPIM bagi balik kepada mereka dalam bentuk membantu anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang berada di sekolah mereka ni untuk sama ada dari segi bantuan keuangan kalau dia perlukan duit tunai lah, ataupun dalam bentuk peralatan. Contohnya baju sekolah sekarang ni baru masih lagi dalam sesi persekolahan. Tapi selepas daripada ni kan kita akan mula bercuti. Bila mula bercuti tadi, ibu bapa dah start untuk cari baju sekolah, beg sekolah lah semua. Uniform lagi. Baju uniform kan. Jadi antara benda yang kita bantu juga sekolah tadilah. Dan yang ketiganya adalah dari segi bantuan infra. Maksudnya sekolah tadi perlukan contoh dia perlu baiki surau ataupun tandas. Yang tu pun kita bantu jugalah dalam bentuk pendidikan. Itu yang berkaitan dengan institusi. Bermakna perlu dipohon oleh PIBG ke ataupun pihak sekolah? Dia boleh dua-dua. Sama ada PIBG ataupun selalunya yang kita terimalah permohonan daripada institusi macam sekolah ni adalah melalui PIBG lah. Sebab bila kita nak bantu ke sekolah, biasanya dia tak boleh masuk terus kepada akaun sekolah lah. Dia perlu melalui PIBG. Jadi kerjasama antara YAPIM dan juga PIBG ni penting untuk melihat bantuan-bantuan yang kita berikan ni orang kata sampai kepada penerima manfaat yang sangat-sangat memerlukan. Ya, baik, kita kembali lagi selepas ini Bikim FM. Bahan at Inspirasi Pagi. Lebih 4 dekad, YAPIM terus melangkah, menyantuni, membina harapan dan menyemai senyuman buat mereka yang memerlukan. Dengan teras pembangunan ekonomi Islam, pendidikan dan kemasyarakatan, inilah kunci masa depan ummah yang lebih gemilang. Bersama gandakan pahala, ringankan beban mereka yang memerlukan. Bersama YAPIM, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama YAPIM. Anak-anak sekarang kalau terkongkong, itu yang dia akan mula cari jalan lain. Betul. Biasanya online. Banyak nasi kat situ pula. Ya. Jadi bagi ruang lepaskan tekanan dia orang. Dia pun ada stres juga. Kan? Bagi ruang, tapi ruang tu kita kawal. Inspirasi pagi ini dibawakan kepada anda oleh Insaf Travel and Tours Sdn Bhd. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Pakej umrah musim baru dari November 2026 hingga Februari 2027 dengan hanya RM4,970 sahaja untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej umrah Ramadan dan Syawal 2026 kini dibuka. Insaf dulu, baru travel. Satu wakaf, sejuta manfaat.
bersama Perbadanan Wakaf Selangor. Dengan hanya serendah RM10 sebulan melalui direct debit atau potongan gaji, anda boleh berwakaf kepada pembangunan ummah seperti pembinaan masjid, sekolah, tahfiz, kompleks warga emas dan pusat kesihatan. Bukan itu sahaja, sumbangan anda juga layak mendapat potongan cukai sebanyak 10%. Jom jadikan sebahagian daripada amal jariah yang berkekalan. Layari www.wakafselangor.gov.my atau hubungi 03-5518-8001 hari ini. Wakaf anda, pahala yang mengalir selamanya. Saat hati disapa rindu ke tanah suci, inilah masa terbaik untuk penuhi janji. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Umrah musim baru dari November 2026 hingga Februari 2027. Hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej Ramadan dan Syawal 2026 juga dah dibuka. Hubungi 010-928-8448 untuk maklumat lanjut. Atau kunjungi cawangan Insaf Travel and Tours berdekatan anda. Insaf dulu, baru travel. Di pentas ilmu yang penuh inspirasi, satu detik bersejarah bakal tercipta. Buat julung kalinya, akan diumumkan 10 lagu yang layak ke Anugerah Carta IKIM FM pada 6 Disember 2025, Sabtu jam 4 petang di pentas utama Pesta Buku Antarabangsa Selangor, Setia City Convention Centre Shah Alam. Datang beramai-ramai bagi mengetahui lagu-lagu kegemaran anda yang layak ke Anugerah Carta IKIM FM dan bertemu artis-artis nasyid tanah air serta penampilan penyampai IKIM FM. Anugerah Carta IKIM FM mengangkat karya, menghargai perjuangan, menginspirasi jiwa. Pesta Buku Antarabangsa Selangor telah kembali. Bermula 28 November hingga 7 Disember, kunjungi Setia City Convention Centre, Setia Alam. IKIM bersama MAPIM tampil dengan koleksi buku ilmiah berkualiti serta diskaun hebat menanti anda. Jumpa di sana. Melaka 89.5. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bahan at Inspirasi Pagi. IKIM FM, Taiza Alexander Al-Mohsin. Kita kembali dalam slot Temu Bual di IKIM FM, segmen Kenali Yapim, gerak kerja pembangunan sosioekonomi di Yapim bersama dengan Yang Bersama Tuan Muhammad Khairul Anwar Ibrahim, Ketua Division Sosioekonomi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Yapim. Ya, tadi kita bercerita tentang keusahawanan, lepas tu tentang pendidikan. Nah, kali ini bercerita tentang kemasyarakatan, apa yang Yapim telah membantu. Ya. Okey. Baik, jika kalau kita tengok balik untuk teras keusahawanan dan juga teras kedua pendidikan, kalau kita andaikan ini adalah dalam bentuk bantuan, lebih kepada kalau dua teras yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah macam kita bagi kain ataupun kita bagi jala ataupun kita bagi pukat untuk teras keusahawanan dan juga pendidikan lah. Sebab dia akan kita boleh ubah satu-satu keluarga, satu-satu individu dalam jangka masa yang panjang melalui keusahawanan dan juga pendidikan. Tapi tidak orang kata mengesampingkan keperluan untuk makan pada hari ini. Sebab kalau kita bagi bantuan untuk jala dan juga pancing, dia hanya untuk masa depan. Tapi sedangkan kita perlukan makan ikan untuk hari ini. Jadi sebab itulah Yapim juga ada bantuan kemasyarakatan dalam bentuk bantuan ikan tadi. Okey. Sebagai contoh, kalau Yapim untuk keusahawanan, kita sebut program kita adalah Yapim Niaga. Kalau untuk pendidikan disebut sebagai Yapim Didik.
Tapi kalau untuk kemasyarakatan, dia disebut sebagai Yapim Prihatin. Dan program-program yang di bawah Yapim Prihatin ni disebut sebagai istilahnya SINA. Sebab kita memberi harapan. Yang kalau untuk bantuan segera, SINA kita sebut sebagai SINA Kasih. Yang mana kalau let's say kata, saya bagi satu contoh, bila berlaku kematian kepada ketua keluarga, breadwinner ataupun pencari rezeki, tiba-tiba berlaku kemalangan ataupun tiba-tiba dia mati lemas ataupun kebakaran, dia hangus dalam kebakaran, anak yang ditinggalkan tadi, maknanya tanggungan yang ditinggalkan, kita bantu dia bagi RM200 sebulan selama 12 bulan. Setahun. Supaya apa yang kita harapkan dari segi pelaksanaan SINA Kasih tadi, supaya bila berlaku apa-apa yang musibah kepada ketua keluarga, tidak menyebabkan anak-anak yang ditinggalkan tadi tak bersekolah. Tak terabai lah. Tidak terabai. Maksudnya mungkin bantuan-bantuan lain yang besar akan tiba. Menyusul lah. Tapi bantuan segera tu sangat sangat penting kepada bolehlah cover sikit kan, 200 bulan. Cara mohon tu bagaimana? Cara pemilihan tu pula bagaimana? Okey. Kalau untuk SINA Kasih tadi, bila berlaku di mana-mana sekalipun, kalau macam contohnya DJ Abang Taizo dan juga Lokman dengar, maknanya ada berlaku kematian, tiba-tiba aksiden, bagi tahu je pada kami. Sama ada kalau di lapangan ataupun di mana-mana negeri yang lain, kita ada 12 Yapim negeri. Yapim Kelantan, Yapim Perlis, kita ada pejabat yang memang berada di negeri masing-masing lah. Adakah perlu diletakkan sebagai asnaf ataupun B40 baru boleh dapat peluang bantuan tu? Tidak semestinya. Sebab bila kita bercakap tentang Yapim adalah salah satu daripada institusi yang berkaitan dengan infak. Okey. Kalau macam contohnya zakat, yes, dia mesti fokusnya adalah asnaf. 8 kategori asnaf. Cuma kalau di Yapim ni, bila bercerita tentang infak, dia lebih open sikit supaya kita boleh membantu lebih banyak masyarakat yang teramai, yang masih lagi memerlukan. Mungkin kalau asnaf ni, dia berada di B40 pada level B2 ataupun B1. Yapim pula mungkin kita boleh bantu yang B40 juga, tapi dalam kategori B3 dan juga B4. Yang mana kadang-kadang dia ni selalu terlepas dari segi bantuan-bantuan. Jadi kehadiran Yapim ni adalah melengkapkan. Macam contohnya asnaf dah dapat, maknanya B40 yang bukan asnaf ni kita cuba santuni. Jadi kalau ramai-ramai nak membantulah kan, bagaimana kami nak berimpak bersama dengan Yapim? Satunya adalah kita boleh terus melayari website Yapim, yang mana di situ dia ada yang portal inspirasi kasih Yapim. Di situ memang boleh terus buat potongan dan sebagainya lah. Potongan gaji boleh? Semua jenis. Potongan gaji pun boleh, yang melalui yang kita sebut sebagai skim infak gaji. Penjawat awam? Penjawat awam pun sama. Dan Yapim juga adalah salah satu daripada institusi yang mendapat, salah satu daripada tabung yang kami wujudkan, mendapat pengecualian cukai daripada LHDN. Jadi siapa-siapa yang berimpak dengan Yapim boleh mendapatkan pengecualian cukai tadi. Company lah kan, especially sebab dapat. Biasanya zakat ada pengecualian cukai. Untuk Yapim pun ada juga. Di bawah Akta 446. Okey, buat donation boleh lah ni. Okey, Inspirasi Kasih ni dengan nama web, kalau ada yang tengok dekat Facebook Live boleh tengoklah. Link tu telah kami upkan dekat skrin, dan juga boleh tengok dekat situ adalah macam-macam ceritanya dari segi utama senarai kempen dilakukan kan. Galeri rekod sumbangan yang kita dah pernah buat pun boleh. Nak hubungi boleh, laporan prestasi pun ada. Baik, untuk kata akhir daripada Yapim apa? Okey, saya sangat-sangat mengharapkan daripada masyarakat untuk menjadi salah satu daripada 3 kategori ataupun 3 golongan ni. Yang pertamanya adalah yang penyumbang ataupun penginfak kepada Yapim. Sebab tanpa anda, kumpulan penginfak kepada Yapim, walau macam mana hebat Yapim sekalipun, kita tidak mampu untuk merangka ataupun merancang program-program yang boleh touching kepada keperluan masyarakat. Sebabnya kita faham limitation dari segi dana untuk kita bagikan kepada masyarakat lah. Itu yang pertama. Jadi
Pertamanya memang kami sangat-sangat mengharap supaya masyarakat menjadi penginfak kepada Yapim lah. Yang kedua adalah orang yang menggunakan skim-skim ataupun program-program yang diperkenalkan oleh Yapim tadi. Tak kisahlah dia adalah usahawan ke, mereka terlibat dalam kategori teras pendidikan ke, ataupun penerima manfaat melalui kemasyarakatan. Jadi hubungi kami untuk mendapatkan bantuan. Dan yang ketiganya adalah orang yang menggunakan perkhidmatan yang diberikan ataupun ditawarkan oleh penerima manfaat Yapim. Contoh paling mudah adalah usahawan tadi. Usahawan kita bantu. Jadi produk-produk tadi tu adalah untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi kepada golongan yang ketiga tadi adalah gunakan produk-produk yang diperkenalkan oleh usahawan Yapim lah. Ya, baik. Terima kasih kepada Yang Busa Tuan Muhammad Khairul Anwar Ibrahim, merupakan Ketua Division Sosioekonomi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Hari ini bercakap tentang gerak kerja pembangunan sosioekonomi di Yapim dalam segmen Kenali Yapim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selepas ini Inspirasi Ilmu bersama dengan Syafiq, kami Taizo dan juga Mohsin kekal bersama dengan Kim FM. Rancangan Kenali Yapim sebentar tadi telah dibawakan kepada anda oleh